Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam Audio Pagi hari ini untuk kita bincangkan daripada aspek kesihatan, iaitu penyakit batuk karang yang seringkali dianggap masalah orang berusia. Tapi hakikat dia boleh menyerang sesiapa sahaja, termasuk golongan muda yang kurang minum air atau mempunyai gaya hidup tertentu. Kesakitan akibat batuk karang digambarkan antara yang paling menyeksakan, malah boleh menyebabkan komplikasi serius jika tidak dirawat. Pagi ini kita akan mengupas secara mendalam mengenai apa itu batuk karang, mengapa ia terbentuk, siapa yang berisiko serta pilihan rawatan yang terkini sedia ada di hospital. Dan kita nak bersama dengan seorang pakar perunding urologi UiTM Private Specialist Center, iaitu Dr. Muhammad Fairuz Shah Abdul Karim. Assalamualaikum pagi Doktor, apa khabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik. Doktor, pertama sekali dalam bahasa yang paling mudah untuk orang kampung macam saya faham, batu karang ni macam mana dia boleh terbentuk dalam badan kita tu? Okey, soalan yang sangat bagus Hafizi. So before kita faham bagaimana penghasilan batu karang itu, adalah lebih baik kita tahu apakah itu sistem genitourinary system, supaya kita lebih mudah untuk faham. Okay, so air kecil kita ni dihasilkan daripada buah pinggang dan dia akan disalurkan melalui ureter dan datang ke pundi kencing. Disimpan sebelum kita keluarkan pergi ke toilet. So bagaimana penghasilan batu karang ini? Batu karang ini terkumpul sekiranya kepekatan sesuatu garam ataupun mineral itu meningkat secara mendadak dan berlebihan, dan tambah pula dengan kita kata dehidrasi, kurangnya air dalam badan. So bermaksud konsep dalam medical tu kita panggil super saturation and dehydration. Okey, analogi yang paling senang saya nak bagi tahu pada Hafizi dan penonton di luar adalah dengan cara, saya faham Hafizi juga ada anak kecil sebelum ni, dengan cara kita nak buat botol susu anak, kan kita nak buat susu anak. Okay, kalau kita tengok dalam ingredient dia tu, dalam sukatan yang diberikan, contoh dia kata masukkan 2 sudu susu tepung dan kemudian masukkan 60 ml of water, air dalam botol susu tu, supaya kita dapat kepekatan yang maksimum, yang optimum, yang terbaik. Tapi sekiranya kita cuba ubah sedikit, bermaksud kita masukkan sudu, instead of 2 sudu, kita masukkan lebih, contoh 3 ataupun 4 sudu dalam tu, dan kita kurangkan air yang dalam tu, instead of 60 cc, kita masukkan dalam 20 ke 30 dalam tu. Dan bila kita kacau, kita akan dapati akan terbentuk gumpalan-gumpalan, kan? Diketul-ketul yang dalam botol susu. So dia tak melarut dengan cara yang habis. So konsep ini juga sama dengan konsep pembentukan batu karang. Sekiranya garam dan mineral itu ada secara berlebihan, secara kita kata lebih daripada yang sepatutnya, dan kandungan air itu menurun, kandungan air dalam badan tu tidak berapa banyak, so dia garam dan mineral ni akan bercantum menjadi kristal, small kristal. And kristal-kristal ini akan bergumpal membentuk menjadi batu karang yang lebih serius. So next time bila Hafizi buat susu anak tu, boleh gambarkan, oh ini rupanya cara batu terhasil dalam badan. Yang orang selalu sebut kata apa, batu karang ni sebab selalu duk tahan kencing? Okey, soalan yang bagus. So batu karang ni berlaku sekiranya orang yang selalu tahan kencing ini, apabila air kencing itu tidak dikeluarkan dengan kadar yang berkala, bermaksud dia terkumpul di dalam salur kencing, menyebabkan mendapan garam dan mineral ini terkumpul secara lama, yang mana sepatutnya dikeluarkan. So bila gumpulan-gumpulan ini, again macam yang saya bagi tahu tadi, bercantum membentuk kristal-kristal yang kecil, dan kristal-kristal yang kecil ini apabila tidak kita rawat dengan secepat yang mungkin akan membentuk batu yang lebih besar. Dan berapa lama tempoh untuk batu-batu tu membentuk? Okey, ambil masa lama ke masa yang cepat? Cepat. Dia bergantung kepada kadang-kadang jenis batu itu. Namun kadang-kadang kita kata selalunya kes-kes batu yang terbentuk ini memakan masa yang agak lama sedikit. Dia develop pada permulaannya sekiranya tidak ada simptom dan tidak dirawat dengan lebih baik, dengan cepat, dia boleh kadang-kadang few months batu ini terbentuk dan menyebabkan lebih simptom yang lebih mudarat. Okey. Tadi doktor kata dia air kencing kan daripada kita punya buah pinggang kan? Betul. Buah pinggang ni selalu jadi organ penapis, betul? Betul. Organ penapis. Correct. Apa makanan-makanan ataupun minuman yang boleh menyebabkan batu karang ni membentuk secara cepat ataupun berisiko menimbulkan batu karang tu? Okey, so
kita tak nafikan Hafizi, setengah makanan yang kita makan itu, sebagai contoh kandungan makanan yang tinggi dengan uric acid ataupun kita panggil animal protein, organ dalaman, dan juga certain makanan yang mengandungi garam dan mineral yang agak berlebihan. Apabila ini diambil secara berlebihan daripada yang kadar yang sepatutnya, boleh membantu ataupun boleh cenderung kepada fungsi ataupun formation of the stone, bentukan batu karang ni. So betul, tepat sekali adalah fungsi batu karang, fungsi buah pinggang ini adalah untuk filterkan semua bahan-bahan yang kotor, yang toksik dan dikeluarkan ke dalam badan. Namun sekiranya barang dan kandungan itu terlalu tinggi, filter ni akan jadi bebanan untuk mengeluarkan semua bahan-bahan toksik ni. Dia sama kalau macam Hafizi pernah tengok filter, kita punya air, water filter air kan. So bila terlalu banyak sangat dia akan jadi kotor dan mendap kat situ. Ada sama juga dengan konsep buah pinggang. Okey. Dan sekarang ni pun kita tengok bila sampai umur-umur tertentu, ramailah macam saya kan, dah masuk 20-an. Tak adalah 20-an, Samalah 30-an sama. Dah masuk 30-an kan. Ada kawan-kawan dah mula cadangkan kepada saya, kata, ambil suplemen, vitamin C, kalsium dan sebagainya. Adakah suplemen-suplemen ni dia boleh mengundang kepada risiko pembentukan batu karang? Okey, so kita tak nafikan apabila kandungan yang diambil ini secara berlebihan. Maksudnya kita go back to the perumpamaan yang saya berikan sebentar tadi itu, kalau terlalu banyak di dalam badan dan tambah pula dengan kita punya kandungan air di dalam badan ini tidak mencukupi, ataupun kita panggil dehidrasi dan berkurangan, ini boleh membantu faktor pembentukan batu di dalam pundi kencing dan juga buah pinggang. So dan tambah pula yang macam kita ni yang umur 20-an ke 30-an ni, yang kerap melakukan aktiviti sukan, sebagai contoh yang banyak melakukan larian maraton dan banyak keluar sweating, banyak keluar peluh. Ya, so bila kita dalam keadaan state of dehydration, so again kandungan air dalam badan tu makin berkurangan. So menyebabkan kandungan garam dan mineral yang berada secara berlebihan ini lebih mudah untuk berkumpul dan membentuk kristal-kristal di dalam pundi kencing dan juga buah pinggang. Tambah pula di Malaysia ni, kita faham cuaca agak panas. Ya. So tambah pula sekarang kan musim panas ni, so bila kita berada di dalam keadaan yang panas, senang berdehidrasi, kita hilang peluh agak banyak, tambah pula kita makan ataupun kita mengambil garam-garam dan mineral yang secara berlebihan ini, boleh secara tidak langsung membantu pembentukan batu karang ini dalam pundi kencing dan juga buah pinggang. Oh, mana kata faktor cuaca pun ada Betul. peranannya jugalah kan? Betul, yes. Dan mungkin doktor boleh share kalau doktor ada statistik berkaitan dengan batu karang punya penyakit ni, selalunya untuk yang kena lingkungan umur berapa, lelaki perempuan ke, di kawasan mana kalau doktor tahu? Okey. So kita kata statistik dulu, kita dapat lihat kajian yang dilakukan, keadaan batu karang ini banyak terjadi kepada golongan-golongan dewasa dan golongan tua kerana beberapa faktor, dehidrasi tambah dengan penyakit-penyakit yang sedia ada, kencing manis, semua itu boleh menambah kepada risiko mendapat batu karang. Namun kita dapat lihat sekarang ni anjakan paradigma, yang mana keadaan kes-kes batu karang ini bukan hanya pada golongan tua ataupun dewasa, namun ia telah berlaku pada golongan yang muda dan juga golongan yang kita kata tak sepatutnya dapat kes-kes batu karang ini. Kalau dia ada masalah keluarga yang kita panggil contoh familial hypercalciuria ni, yang mana cenderung untuk mendapat batu karang ini, itu berbeza. Tapi ini golongan muda yang tidak ada masalah apa-apa, yang tidak ada sejarah keluarga mengenai batu karang, namun kadar peratusan peningkatan kita nampak lihat sejak kebelakangan ini. Mungkin disebabkan faktor yang saya beritahu tadi, kita sekarang aktif, banyak bersukan, Gaya hidup lah. Gaya hidup, betul, cuaca yang panas. Dan tambah pula kita, saya faham, saya rasa mungkin Hafizi pun sama, pagi-pagi kita akan minum kopi, betul? Untuk supaya kita lebih, productivity itu lebih meningkat. So kita faham yang kopi dan juga tea ni, dia mengandungi sejenis ingredient yang boleh membantu ataupun mempengaruhi kita untuk mengeluarkan lebih banyak air kencing. Kita panggil diuretics dalam bahasa saintifiknya. So kalau Hafizi perasan, kalau kita minum air kopi, kita akan lebih kerap buang air kecil kan. So apabila sekarang ini kita dengan keadaan yang sudah cenderung kepada menjadi batu, kita pula banyak minum air kopi, so kopi dan tea, so kita lebih senang kena batu karang ini because dehidrasi dalam badan.
Kita lihat sekarang ramai golongan muda lebih gemar meminum teh, kopi. So ini secara tidak langsung boleh membantu. Bukan saya nak katakan tidak bagus minum kopi dan teh. Saya juga minum every day. Tapi kalau boleh cuba kita kata jarakkan. Jangan terlalu kerap minum kopi dan teh ni, because especially nanti dia akan menyebabkan kita lebih kerap membuang air kecil. And pada masa yang sama, jika kita tak replace balik whatever the loss of liquid tu, kita tak tambah balik, menyebabkan cenderungnya untuk jadi batu karang tu. Berapa umur pesakit paling muda pernah doktor rawat untuk batu karang? Okey, yang paling muda yang setakat ini yang pernah saya rawat adalah pada umur 20 lebih. Baru-baru ni saya ada rawat satu pesakit dekat kita punya tempat, umur muda, yang kita rasa tak sepatutnya berlaku batu karang ini, dah start develop batu karang. Ada doktor tanya dia apa kecenderungan gaya hidup dia? Mungkin because dia golongan muda, pelajar, so saya faham mungkin cara hidup yang memerlukan banyak minum kopi, kurang minum air dan banyak bersukan. Mungkin ini secara tidak langsung mempengaruhi proses pembentukan batu karang ini. Okey, baik. Mungkin kita nak pergi kepada pesakit. Apa yang kita akan rasa kalau kata kita ada batu karang tu, simptom-simptom awal, tanda-tanda yang menunjukkan kata kita ada masalah batu karang? Okey. So selalunya batu karang ni kita boleh klasifikasikan sebagai tiada simptom apa-apa pun, ataupun dia datang dengan simptom yang sangat sakit. Because kita faham apabila batu karang yang kecil selalunya ni, dia tersumbat di dalam salur ureter yang kita bincang tadi, boleh menyebabkan pesakit itu berasa terlalu sakit yang tidak pernah rasa sebelum ini. So, dia sakit itu dah akan datang daripada bahagian belakang, daripada bahagian kita kata di lower back ataupun belakang, dan dia akan berradiasi, dia akan menuju ke bahagian pangkal kita, celah-celah pangkal paha. So kebanyakannya because dia datang ini, sakit itu yang sangat tinggi dan dia hilang sebentar. Kemudian dia datang balik. It's like a periodic cyclic pain. Itulah tanda-tanda yang boleh menyebabkan seorang itu kena sakit yang macam mana? Dia menyucuk-nyucuk ke? Dia betul, sakit yang sangat menyucuk, seperti menikam. Dia datang secara mendadak, kemudian dia hilang sebentar dan dia datang balik. Dia secara berkala. Tambah pula sekiranya kalau batu itu tersumbat. Dan simptom-simptom yang lain adalah kadang-kadang pesakit itu boleh kena demam, because dia ada infected jangkitan kuman kat dalam tu, and kemudian dia boleh juga kadang-kadang berlaku kencing berdarah. Kencing berdarah ni because kerana bila batu tu yang ada dalam salur kencing itu, dalam dinding salur kencing itu mungkin ada sedikit trauma, so terganggu sedikit dalam kawasan dinding tu akan keluar seperti buang air kencing berdarah. Okey. Cuma satu lagi nak tanya, yang soalan yang tadi tu, golongan antara lelaki perempuan mana ke sama je? Okey, kajian yang dilakukan menunjukkan ada sedikit kecenderungan berlakunya batu karang ini di kalangan orang lelaki. Because mungkin ada beberapa faktor yang memainkan peranan, namun kita kata risiko adalah sama, cuma lelaki itu lebih cenderung sedikit untuk mendapat batu karang. Alright. Okey, baik. Banyak lagi sebenarnya kita nak berbincangkan bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz Shah, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi kita berbincangkan mengenai penyakit batu karang, fakta dan juga mitos dan bagaimana untuk kita nak mencegahnya. Daripada tadi saya bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz Shah Abdul Karim, pakar perunding urologi UiTM Private Specialist Center. Doktor, tadi kita dah tengok kepada kesan ataupun tanda doktor katakan sakit. Adakah sakit itu lah tanda yang kita boleh dapat? Tak ada tanda-tanda lain yang boleh kita kenal pasti secara awal di rumah yang boleh kita cek sendiri ke? Ada tak? Okey, so sakit itu bermaksud sekiranya berlaku, kita kata tersumbat di dalam salur kencing itu menyebabkan seorang pesakit itu akan merasa sakit. Sekiranya tiada tanda sakit, kadang-kadang pesakit itu boleh datang dengan keadaan demam ataupun mual-mual, rasa loya disebabkan ada jangkitan kuman daripada sistem kita punya pencernaan air kencing, dan juga kadang-kadang pesakit itu datang dengan tiada simptom apa-apa pun. Kita dapat detect ada batu tu melalui kita buat pengimajan ataupun CT scan untuk sebab yang lain.
So bila kita buat CT scan tu kita nampak ada batu dalam situ, dalam pundi kencing ataupun dalam buah pinggang. Tapi batu ini tidak memberi sebarang kesan. Kenapa? Because dia tak menyebabkan tersumbat ataupun dia tidak menyebabkan terjadi jangkitan kuman. So selalunya kes-kes yang macam ni kita kata silent symptom. Dia tak ada simptom-simptom apa-apa. Tapi dia ada batu dalam pundi kencing dan juga buah pinggang. Dia boleh pergi ke organ lain Okay. batu tu. So kalau batu yang terhasil di dalam buah pinggang itu, sekiranya batu itu agak kecil, dia boleh melepasi kita kata salur ureter, salur tube yang mencantum buah pinggang kepada pundi kencing, dan dia boleh pergi kepada pundi kencing sebelum disimpan di situ. Dan kadang-kadang kalau batu itu yang agak kecil, dia boleh keluar sendiri semasa membuang air kecil. That's why kadang-kadang pesakit kita datang dengan membawa batu-batu kecil yang terkeluar semasa membuang air kecil tu. So kita selalu cadangkan supaya buat rawatan susulan, supaya kita nak pastikan masih tiada lagi batu yang dalam pundi kencing ataupun buah pinggang yang tertinggal. Mungkin yang keluar itu hanya serpihan kecil yang terkeluar, namun dia sejumlah yang lebih besar masih lagi berada di dalam buah pinggang ataupun pundi kencing. Kalau keluar batu ni, kalau ni mesti orang ingat kena buatan orang ke? Betul. Banyak yang pesakit rasakan mungkin disebabkan buatan sihir ataupun buatan orang semua. Namun kita kena faham yang mana dia punya konsep untuk berlakunya batu karang ini berbeza. Baik. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada kita semua mengenai rawatan yang ada untuk batu karang ni. Okey. So kalau sekiranya batu karang itu agak kecil, yang mana batu itu agak berada di pangkal yang hujung dan pesakit tidak mengalami sakit yang terlalu tinggi dan tiada simptom-simptom seperti kerosakan buah pinggang ataupun jangkitan kuman, kita boleh cuba dengan kita panggil medical expulsion therapy, memberi ubat sedikit untuk cuba bantu batu yang kecil-kecil ini keluar secara natural, secara tersendiri. Namun ia tidak berkesan sekiranya batu karang yang terhasil itu besar. And batu karang yang berada dalam tu agak besar untuk dilepaskan melalui saluran kencing yang sempit ini. So rawatan dia selalunya kita akan buat pengimejan, CT scan. Kita bermula dengan kadang-kadang dengan ultrasound dahulu, kemudian sekiranya perlu selalunya kita akan teruskan dengan CT scan. CT scan ni untuk kita dapatkan gambaran dengan lebih jelas di mana batu itu berada dan berapa banyak batu yang ada dalam pesakit itu supaya kita boleh plan kita punya operation. Dulu kita faham yang mana prosedur untuk batu karang ini agak kita kata setengah pesakit itu agak risau kerana memerlukan operation yang agak besar, memerlukan operation yang agak kita kata major dan ekstensif. Namun sekarang peredaran zaman telah menyebabkan rawatan batu karang ini lebih baik, lebih bagus. Yeah. So bergantung kepada jenis batu karang tu, di mana batu karang itu berada dan berapa besar batu karang itu, perbezaan rawatan itu ada berlainan. Kita juga boleh memberi something kita panggil extracorporeal shockwave. Ataupun dalam singkatan dia adalah ESWL. So apa maksudnya ESWL ni adalah kita bagi kita bagi frekuensi tekanan di luar untuk memecahkan batu karang yang besar ini menjadi serpihan yang kecil. Dan serpihan yang kecil ini akan keluar secara semula jadi melalui air kecing. So ini menyebabkan ini bagus kerana pesakit tidak perlu untuk pergi melakukan operation ataupun prosedur yang lebih besar. Namun saya streskan di sini adalah bukan semua batu karang itu sesuai untuk melalui ESWL ini. Sekiranya tidak sesuai, jenis batu karang itu agak besar ataupun keadaan dia yang tidak kita kata sesuai untuk ESWL ni, rawatan lain adalah dengan cara keadaan kita panggil minimal invasive surgery, dengan cara endoskopi. Kita menggunakan alat-alat operation, urologi punya alat untuk pecahkan batu itu melalui natural orifice, termasuk melalui lubang yang original, yang asli. Dia datang daripada kemaluan, masuk melalui salur uretra, pergi kepada pundi kencing, kemudian naik sampai ke buah pinggang untuk pecahkan batu itu dengan menggunakan laser ataupun alat-alat yang lain, cara yang lain. So, sekarang ini rawatan dia lebih, kita kata lebih baik. Satu, dia kurang daripada dulu yang kita kena operation, kena buka besar kan. Ramai orang takut pasal itu. Sekarang adalah lebih menjurus kepada rawatan minimal invasif. Ngilu sedengar tu. Ngilu Cuma doktor nak juga tahu sekiranya seseorang pesakit itu dia lewat dapatkan rawatan ataupun dia tak pergi pun dapatkan rawatan, apa akan terjadi kepada dia, doktor?
Okey, soalan yang bagus Hafizi. So, sekiranya pesakit itu seperti yang saya beritahu sebelum ni, dia tidak ada simptom apa-apa. Dia tak terasa ada batu karang di dalam badan dia. Ataupun yang setengah dah tahu ada batu karang namun memilih untuk tidak melakukan rawatan kerana beberapa faktor. So, kita kena faham yang mana batu karang ini kita labelkan sebagai benda asing yang mana dia berada di dalam badan kita yang tidak sepatutnya berada. So, bila adanya batu karang especially dalam buah pinggang, dia boleh menyebabkan pesakit itu ada risiko terkena jangkitan kuman, bakteria yang lebih cenderung, dan juga sekiranya tidak dirawat dengan lebih awal, dia boleh secara tidak langsung menyebabkan fungsi buah pinggang itu sendiri terganggu. That's why kita nampak setengah penyakit batu karang ini menyebabkan pesakit itu mempunyai fungsi buah pinggang yang tidak berapa bagus, tidak optimum. Dan yang lebih kita risau adalah sekiranya batu karang yang berada di dalam salur ureter itu menyebabkan salur buah pinggang itu tersumbat. Bila dia tersumbat, menyebabkan fungsi dia akan terganggu. Bila terganggu dan tidak dirawat dengan kadar yang segera, boleh menyebabkan buah pinggang itu sendiri akan mengalami kerosakan pada jangka masa yang lama. Kebanyakan pesakit yang datang kepada doktor, adakah mereka datang awal ataupun selalunya rakyat Malaysia datang dah terlambat? Okey, so selalunya sekiranya ada simptom, mereka akan datang awal. Because simptom itu satu yang tidak dapat mereka Sakit betul lah kira. Betul, correct. Because mereka perumpamakan sakit itu sakit yang terlalu sakit, yang tidak pernah rasa. Especially bila dia tersumbat di dalam salur kencing. Ataupun dalam keadaan kita kata kencing berdarah. Namun ada juga yang mana kita dapati yang sudah tahu ada penyakit batu karang namun memilih untuk tidak melakukan rawatan dengan kadar yang segera. Kita faham dengan beberapa faktor logistik dan juga beberapa faktor yang lain, namun sekiranya sudah dikenal pasti mempunyai masalah batu karang, nasihat saya adalah untuk mendapatkan rawatan yang secepat mungkin. Kerana kita tak nak dia batu karang ini akan membawa implikasi yang lebih mudarat, lebih teruk kepada pesakit, terutamanya kepada buah pinggang itu sendiri. Adakah selepas dapatkan rawatan dan sebagainya, kira dah scan, dah tak ada, adakah boleh berulang tu? Betul, soalan yang sangat bagus Hafizi. So, kita kata setengah orang pesakit itu yang mempunyai masalah batu karang cenderung untuk jadi kembali pada masa depan. Kita panggil recurrence. Tambah lagi sekiranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, contoh seperti pembesaran prostat ataupun dan sebagainya. So, sekiranya seorang itu pernah berlaku batu karang, ada risiko dia boleh menjadi kembali pada masa depan. So that's why kita selalu nasihatkan kepada pesakit, sekiranya seorang itu ada batu karang, perkara yang perlu dilakukan adalah cara untuk mencegah daripada ia berlaku kembali pada masa depan. Untuk macam orang biasa kan, untuk kita nak ketahui kita ada batu karang ataupun tidak, adakah memang kita kena pergi membuat pemeriksaan tu? Kalau doktor cadangkan, berapa kerap pemeriksaan perlu dilakukan untuk cek ada batu karang ataupun tidak? Okey, so kadang-kadang bila batu karang itu tidak mempunyai sebarang kesan, tidak mempunyai sebarang simptom kepada pesakit, cadangan saya adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tahun sekali pun sudah mencukupi. Dan sekiranya tidak ada sebarang keraguan dalam batu karang, dalam sistem genitourinary tract system tu, dan mungkin kita tidak perlu buat pada masa depan. Namun sekiranya kita ada risiko-risiko untuk pembentukan batu karang, sebagai contoh seorang yang mempunyai masalah buah pinggang, masalah kencing manis, seorang yang kita kata agak risiko lebih tinggi sedikit, yang mana dia bekerja di tempat yang panas, banyak kehilangan peluh air dan sebagainya, itu lebih bagus sekiranya melakukan kadar rawatan health screening ni berkala, lebih kerap sedikit, supaya dia dapat pick up pada simptom yang awal, pada permulaan yang awal. Okey, baik. Doktor, sepanjang doktor merawat pesakit batu karang kan, apa mitos-mitos yang sering doktor dengar daripada pesakit yang mereka percaya mengenai penyakit mereka, yang doktor dengar pun macam ini tak betul dan sangat pelik. Pelik kan? Okey, so untuk mitos ni, banyak saya dengar mitos tentang batu Yang karang. paling kerap? Yang paling kerap, okey, mitos yang paling kerap yang kita dengar adalah air tembikai. Kalau Hafizi pernah dengar, air tembikai ini katanya boleh merawat penyakit batu karang. That's why bila saya kadang-kadang dalam hospital tu, saya buat round pagi-pagi lepas dah tengok pesakit yang dah operation untuk batu karang, saya dapat lihat banyak buah tembikai
di kawasan tempat mereka tinggal tu, tempat dalam katil tu. So saya trigger saya punya mind, kenapa ada banyak tembikai di sini. Dan bila saya baca dengan lebih dan buat kajian, kita tengok kita punya guideline, watermelon ini ataupun tembikai ini dikatakan boleh membantu untuk cara mengeluarkan batu karang itu adalah because watermelon ini, tembikai ini mengandungi air yang banyak dalam tu. So, kandungan air yang tinggi, yang agak 90% daripada kandungan watermelon ataupun tembikai itu adalah air. So, bila kita banyak minum air, kita banyak masukkan air dalam badan kita dengan cara tidak langsung boleh membantu untuk mengeluarkan batu-batu yang kecil-kecil, batu-batu yang tidak tersumbat. Namun untuk menyatakan bahawa tembikai ini boleh merawat secara keseluruh untuk batu karang ini ada satu mitos yang tidak tepat. So saya minta maaf kepada penjual-penjual tembikai di luar tu. Memang kita tak nafikan tembikai ini memang sedap. Namun untuk nak kita labelkan dia sebagai rawatan utama untuk batu karang tu adalah tidak tepat. So kita kena faham yang mitos itu. Dan dalam masa yang samalah daripada sudut kesihatan awam kita kan, dan juga pengalaman doktor, apa nasihat doktor kepada orang awam dalam negeri kita, rakyat Malaysia, mengenai penyakit batu karang ni? Okey. So seperti yang kita sedia maklum adalah mencegah itu lebih baik daripada merawati ataupun mengubati. So bagaimana kita nak mencegah penghasilan ataupun pembentukan batu karang ini adalah kiranya kita faham konsep yang saya berikan sebentar tadi itu, cara dengan membuat botol susu baby itu. So sekiranya kita menambahkan kepekatan garam dan mineral dan kita mengurangkan air dalam badan, ini boleh membantu penghasilan batu karang. So bagaimana kita nak mencegahkan dia? Cara mencegah adalah dengan cara minum air secukupi. So kita tak kata supaya minum air terlalu banyak. Kita minum air supaya dalam kandungan air dalam badan kita tu mencukupi. So bagaimana kita tahu kandungan air dalam badan kita tu mencukupi? Satu soalan yang kita kata agak common orang tanya. Berapa banyak air yang perlu diminum? Saya rasa mungkin Hafizi dulu pergi sekolah pun bawa botol air besar kan, yang penuh air dalam tu kan. Orang kata 2 botol lah. Setengah 2 botol, setengah 3 botol, setengah 4 botol. Botol-botol pergi sekolah bawa botol. Kita andas je. Betul, asyik kita andas. So bagaimana kita nak tahu kandungan air kita kata secara rawak dalam badan kita ni sudah mencukupi? Adalah dengan cara kita buat real monitoring. Apabila kita membuang air kecil itu, kita lihat kepada warna air kecil itu. Okay, sekiranya warna dia jernih dan ataupun kita kata kuning cair, itu dan dia tidak berbau dan kandungan yang keluar itu agak banyak. So, itu sudah mencukupi kandungan air dalam badan. Maka kita tidak perlu lagi menambah terlalu banyak air dalam badan. So namun sekiranya kalau kita buang air kecil tu, kita tengok air color, warna air kecil yang keluar tu seperti color kita kata teh yang pekat, ataupun kita panggil dalam medical term tea color urine. Dia berbau sedikit, ada sedikit foul smelling, berbau yang agak tidak menyenangkan dan jumlah yang keluar itu agak kurang berbanding dengan selalu kebiasaannya. So itu menunjukkan kandungan air dalam badan kita itu agak rendah. Tidak mungkin tidak mencukupi. So apa yang perlu kita lakukan adalah replace balik. Cuba tambahkan lagi minum air. Betul. Dan pada masa yang sama kita faham dengan because cara hidup kita ni agak kadang-kadang yang kurang minum air, banyak makan makanan yang tinggi bahan yang tak sepatutnya ataupun garam dan mineral seperti uric acid, all these things, ataupun animal protein, organ dalaman, semua ni boleh membantu kecenderungan penghasilan batu karang di dalam undi kencing dan juga buah pinggang. So, cara yang terbaik adalah maintain healthy lifestyle, kurangkan pemakanan yang kita kata agak mengandungi banyak garam dan mineral ni, dan cuba replacekan dan minum air yang secukupnya. Okey, baik. Itu nasihat daripada Dr. Muhammad Fairuz Shah Abdul Karim, pakar perunding Urologi UiTM Private Specialist Center, membincangkan mengenai penyakit batu karang. Kita harap jelas, saya pun dapat banyak ilmu dan kita harapkan juga penonton Astro Abani pun dapat juga ilmu dan seperti doktor katakan tadi, mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Jadi sama-samalah kita mengubah apa yang perlu diubah untuk kita pastikan kita kekal dengan gaya hidup sihat. Dan sekian daripada saya, Fizal Zaman. Sampai jumpa.